Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni saya dapat hadir untuk bersama-sama dengan abang-abang dan akak-akak dalam kuliah ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala. Tak lama lagi kita akan terima Ramadan Al-Mubarak. Maka berkaitan dengan Al-Quran, salah satu amalan bukan wajib tetapi selalunya direbut oleh kita yang hendakkan ganjaran adalah membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, dan lebih-lebih lagi membaca Al-Quran itu secara bertadarus. Kalau kita hanya membaca seorang-seorang, maka mudah-mudahan juga dapat pahala membaca. Tetapi kalau kita bertadarus, maka gandaan pahalanya bertambah banyak. Kerana dalam bertadarus, ianya membaca, menyemak dan membetulkan bacaan. Jadi apabila bertadarus, bagi setengah tempat akan ambil peluang untuk bulan Ramadan itu nak khatam Quran. Ada yang bersungguh-sungguh. Maksud bersungguh-sungguh ni, bertadarus memang bersungguh-sungguh, bukan main-main. Jadi kemungkinanlah kalau berjaya khatam Al-Quran, maka berjayalah membaca 30 juzuk itu. Maka semua huruf, semua kalimah, semua ayat dalam 30 juzuk itu akan dibaca. Jadi malam ini saya nak berkongsi balik satu dua tempat yang rupa-rupanya masih ada yang ramai keliru bila membaca. Jadi dalam tadarus esok, satu dua tempat yang kita nak kongsi malam ni juga akan kita temui apabila kita bertadarus. Dan yang saya nak kongsi malam ni benda yang telah kita kongsi, cuma nak ulang kaji untuk kita kongsi semula. Baik, yang pertamanya surah Al-Aqaf ayat 4, muka surat 502. Muka surat 502. Surah Al-Aqaf ayat 4. Al-Aqaf ayat 4, muka surat 502. 502. Ayat 4. Baik. Malam ni kita baca sekali lagi ayat ini. Ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardh أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Rewah. Baik, saya yakin abang-abang, kak-kak yang dah ikut saya daripada awal dan dah berkongsi ayat ini, kita mungkin faham. Tetapi yang pentingnya bersabit dengan tadarus. Orang sebelah kita baca dengan sedikit kesilapan, maka wajib dalam tadarus kita membetulkan bacaan dia. Dan kemungkinan kalau orang sebelah tu dia tidak begitu mengetahui, mungkin dia tanya kenapa. Yang ni yang pentingnya yang saya nak kongsi. Bila dia tanya kenapa tu, kita lah nak kena bagi tahu kenapa dibaca begitu. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi, tumpukan kepada jadi bila kita baca, saya pun tadi ajak baca wasal dan waqaf. Wasal dan waqaf. Jadi kalau kita wasal fis samawati tuni, memang kita matikan hamzah dan dapat makhraj hamzah dalam bacaan. Sebab itu kita kena baca dia ti tuni. Kemudian kita ambil bacaan semula daripada alif ni. Maka tadi abang-abang kak-kak pun ikut, kita baca dia itu. Hilang dah bunyi hamzah yang mati tadi. Kalau sambung ada bunyi hamzah ti tu, tapi bila kita baca daripada alif ini, saya ajak tadi baca itu. Jadi katalah dalam tadarus, ramai-ramai tu, tak kira lah 10 orang ke, salah seorangnya kebetulan kena baca tang sini. Akan dia baca ni katalah atuni. Kita kata salah. Dia tanya kena baca macam mana? Kita faham lah yang kita belajar itu ni. Dia tanya pasal apa? Pasal apa? Tak ada bunyi hamzah mati. Walhal kalau sambung memang ada hamzah mati. Jadi itulah
kita kongsi semula. Sebab kalau bolehlah kita yang orang kadang-kadang jiran tahu, oh Azram ada belajar tajwid contohnya, maka kita tanya Azram lah. Contohnya gitulah maksudnya kan. Jadi kalau boleh sedikit sebanyak kita boleh menerangkan kenapa. Jadi abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah, dalam sebutan I dan I ini, maka dia datang dua hukum. Pertama, hukumnya adalah hamzah wasal. Hamzah wasal. Dan tanda hamzah wasal, alif itu. Di atasnya dalam Quran abang-abang pun rasanya di atasnya ada kepala sod. Itu tanda dia hamzah wasal. Kita faham dah hamzah wasal, kalau kita sambung, maka hazaf. Tak ada bacaan bagi alif itu. Tapi kalau dimulakan bacaan dengan alif itu, maka kita memberikan harakatnya. Dan dalam hukum hamzah wasal, harakatnya hendaklah kita tahu macam mana nak bagi. Nak bagi baris atas ke, nak bagi baris bawah ke, nak bagi baris hadapan. Itu yang pertama. Yang keduanya datang pula hukum mad badal. Yang ni yang penting, hukum mad badal. Mad badal pula, terjadinya hukum mad badal apabila hamzah hidup bertemu dengan hamzah mati. Hamzah berharakat bertemu dengan hamzah sukun. Maka bila hamzah bertemu hamzah, hamzah bertemu hamzah, maka hamzah sukun itu badal, ganti dengan bunyi mad. Maka dalam Al-Quran itu semua hamzah bertemu hamzah telah pun diberi siap-siap. Ini mad badal, contoh mad badal. Tetapi dalam kalimah ini dia tak tukar hamzah mati itu kepada alif, sebab kalau wasal hamzah itu tetap hamzah. Jadi sebab itu kita nak kena dia lah. Sebab itu saya kata tadi ada dua hukum dalam bacaannya. Baik, yang pertama kita kongsi hamzah wasal. Hamzah wasal, dalam bacaan hamzah wasal ada dua. Satu, jika selepas hamzah wasal itu huruf lam, lam itu sama ada mati ataupun bersabdu, maka baris atas alif hamzah wasal itu baris atas. Contohnya Fatihah lah banyak. Alhamdu, alif ini hamzah wasal, lam tu mati, alham. Sebab itu kita baca dia al, sebab selepas hamzah wasal itu alif itu adalah huruf lam. Maka hak ni tak payah fikir lah, dah tentu dah kena baca baris. Yang kena fikir ni, jika selepasnya bukan lam, maka dalam ayat ini selepas alif hamzah wasal adalah hamzah mati. Maka kalaulah tidak melibatkan alif lam, maka rujuk baris huruf ketiga. Rujuk huruf ketiga. Huruf ketiga. Jadi kalau bagi yang belajar pula bagi hukum hamzah wasal, bila rujuk huruf ketiga dia ta, maka ta bagi depan. Kalau dia belajar hanya setakat dia mengenali begitu, maka dia akan baca hamzah wasal ini bagi depan. Sebab huruf ketiganya bagi depan. Tapi tadi saya ajak abang-abang, kak-kak, kita baca dengan I. Kenapa tak baca dengan U? Maka kalau abang-abang, kak-kak ingat masa kita kongsi dulu, maka di dalam Al-Quran ada beberapa kalimah yang telah ditetapkan bagi hukum hamzah wasal. Huruf ketiganya bagi depan, ianya masih kena baca dengan baris bawah. Jadi kita sebut semula sebentar lalu 4 kalimah masyhur. Dia kata 4 kalimah masyhur. Kalimahnya banyak yang kena baca baris bawah. 4 kalimah masyhur. Yang pertamanya kalimah ini.
Huruf ketiganya nun baris hadapan. Tapi tak boleh baca ubnu. Dia kena baca ibnu. Ibnu. Yang keduanya kalimah sepatutnya umsyu, tapi kena baca dia dengan imsyu. Yang ketiganya kalimah sepatutnya umdu, tapi kena baca dengan imdu. Dan keempat kalimah yang masyhur. Kalimah yang keempatnya kalimah inilah. Itu ni. Memang kena baca dia i. Kalau ditanya pula, kenapa pula tak baca dengan u? Sebab dia asalnya baca dengan baris bawah. Ibnu ni asalnya ibni. Imsyu ni asalnya imshi. Imdu asalnya imdi. Kenapa jadi ibnu? Sebab ni jamak termasuk yang ni. Asalnya dia satu. Sebab itulah kalau kita sebut ibnu tu, kalau satu, dia kena sebut ibni, tak boleh sebut ibnu. Tok Imam baca khutbah. Saya tengok tadi, yang 3 bulan, Haji Sabri baca khutbah kan. Salah satu yang sahih dia, bila doa, berikanlah taufik dan hidayah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muhyiddin Shah ibni almarhum kan, dalam khutbah. Tak boleh sebut ibnu. Kenapa? Sebab dia satu. Dia anak kepada satu. Tapi kalau sebut ibni Adam dalam Al-Quran, tak akan ada ibni Adam. Dia akan ada ibnu Adam. Kenapa? Kalau ibni Adam, anak Adamnya. Anak Adam ni anak dia yang masa pertemuan semula itu. Pertemuan semula tu kan lahirlah hak yang kembar-kembar tu. Hak mula-mula tu seorang, tu anak Adam. Tapi bila ramai sampai kita ni disebut anak-anak Adam, dia jadi ramai jamak. Sebab tu kena sebut ibnu. Maka samalah empat kalimah itu. Ini kalau ditanya, nak tahu apa maksud dia, kena rujuk balik dalam Al-Quran tu lah. Dalam Al-Quran tu. Jadi bagi kalimah ini, siapa yang baca u tuni ke, a tuni ke, i tuni ke, salah lah. Bila mulakan dengan alif hamzah wasal, hamzah ini bertukar. Sebab itu mad badal. Badal ni maksudnya ganti. Digantikan hamzah mati itu dengan mat. Dengan mat. Baik, yang ni dulu ya, boleh. Iqra ya. Ayat berapa? Ayat pertama. Iqra. 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 Tak ada bariskan alif tu kan? Tak ada. Kenapa baca i? Yang ni bukan kalimah khusus. Yang ni memang hukum dia. Hukum bagi hamzah wasal apabila tidak melibatkan lam, maka rujuk huruf ketiga. Huruf ketiganya adalah ra. Maka ra bagi atas, kenapa tidak boleh baca dengan aqra? Sebab huruf yang bagi atas itu sudah dikhaskan untuk yang melibatkan dengan lam. Jadi huruf ketiganya baca alif hamzah wasal baca bagi atas hanya kepada yang melibatkan lam. Jadi baca bagi atas hanya untuk yang pertama saja, yang melibatkan lam. Untuk yang kedua rujuk huruf ketiga, dua pilihan je. Sama ada baca bagi hadapan atau baca bagi bawah. Maka untuk baca bagi hadapan, jika huruf ketiganya bagi hadapan, kecuali
kalimah-kalimah khas ni. Untuk baca baris bawah adalah merujuk huruf ketiganya. Jika huruf ketiganya baris bawah dan baris atas. Dan baris atas. Maka iqra' ni, ra-nya baris atas. Sebab itu kita baca dia dengan baris bawah. Itu hukum dia, perintah dia. Kecuali melibatkan lam, baru kita baca dengan baris atas. Kalau bukan dengan lam, dua pilihan je. Baris hadapan ataupun baris bawah. Boleh lah. Baik, ada lagi kok kalau nak kurang jelas, kurang faham, baru nak sebut pula tentang hamzah wasal, kemudian mad badal. Bin mad badal, maka dia hanya berlaku apabila hamzah bertemu hamzah. Hamzah harakat, hamzah yang dihidupkan dengan hamzah yang mati. Maka di sini, kalau kita tengok sepintas lalu, mana pula hamzah bertemu hamzah? Kan? Yang ada alif bertemu hamzah. Jadi abang-abang yang dirahmati Allah, kak-kak yang dirahmati Allah, alif ni apa namanya? Yang kepala sod tu. Dalam tajwid dia tak sebut alif. Dalam tajwid dia kata hamzah. Sebab tu dipanggil hamzah wasal. Jadi alif ni juga adalah hamzah, maka hamzah bertemu dengan hamzah. Sebab itulah dia jadi mad badal. Sebab bila kita mulakan baca daripada alif ini, bermakna alif ini sudah dihidupkan, sudah diharakatkan, ada bunyi dia, maka dianggapkan dia hamzah hidup bertemu dengan hamzah mati. Itu maksud dia. Samalah kalaulah mana tahu dalam Al-Quran sungguh ada hamzah yang hidup sendiri bertemu dengan hamzah mati. Sama juga. Wajib dibaca dengan a, bukannya a. Sebab yang ini pun hamzah. Kita sebut alif. Kalau yang ni saja tanyalah. Yang ni pula hamzah apa ni? Ya, betul. Hamzah apa? Hamzah qat'i, hamzah qata'. Hamzah qata' dalam Al-Quran pula, kalau dia baris atas, hamzahnya di atas. Kalau dia baris bawah, hamzahnya di bawah. Yang ada hamzah kecil tu, itu hamzah juga. Kita je sebut alif, dia hamzah qata'. Yang ada sod kecil tu, dia hamzah wasal. Jadi saya kongsi ini sebab dalam bulan Syakban ni dah mula dah. Ada orang mula bertanya sebab nak bersedia untuk bertadarus. Jadi yang bertanya tu lebih daripada seorang, maka saya kongsilah untuk kita nak jaga balik. Besok ni mungkin abang-abang sama ada bertadarus ke baca seorang-seorang ke. Jadi sampai kepada ayat ini penting. Dia banyak lagi mengenai hamzah wasal, tapi yang ni lah yang penin bagi orang yang tak begitu mahir. Dia pun tak tahu pasal apa. Yang pentingnya bila kita dengar orang baca salah, kita tegur, kita perbetulkan. Takut dia tanya kenapa. Yang tu yang penting. Baik, yang keduanya juga kita telah kongsi, saya kongsi sekali lagi, iaitu surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Kalimah qawarira. Muka surat 579. 579. Ayat yang ke-15 dan 16. Muka surat 579, surah Al-Insan. Kita tumpu pada ayat 15 dan ayat yang ke-16. Yang menjadi keliru adalah kerana adanya alif. Kerana adanya alif tu. Itu yang jadi keliru. Baik. Kita baca bersama-sama surah Al-Insan ayat 15 dan ayat 16.
Ikut bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويطاف عليهم بآنية من فضة من فضة وأكواب كانت قواريرا وأكواب كانت قوارير 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 من فضة قدروها تقديرا. Rewah. Jadi terdapat kekeliruan bagi setengah-setengah yang tidak begitu mengetahui bacaan gharibah di situ. Bacaan khusus oleh kerana kalimah qawarira itu ejaan dia dalam bentuk tulisan. Kedua-duanya selepas ra itu ada alif. Kan? Alif. Kemudian ni 15. Kemudian sekali lagi kalimah dia yang sama. Baik. Yang ketara kelirunya adalah qawariro yang kedua tu. Sebab jaranglah saya tadi saja ajak je wasal dan waqaf. Tapi jaranglah kita wasal apabila sampai ujung ayat ke-15 tu. Kita memang waqaf dia. Kemudian terus ambil qawari kan. Jadi ada yang baca begini. Ada yang baca begini. Wa akwabin kanat qawarir. Satu. Kemudian dia baca qawarir min, dianggapkan sama. Bunyi ra tu dianggapkan sama, kedua-duanya pendek. Sebab dia dengar baca hak qawarir min, ra-nya pendek. Maka hak yang qawarir kedua pun dianggap ra tu pendek. Maka dia baca qawarir, dia berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua bacanya begini pula. Wa akwabin kanat qawarira. Kemudian qawarira min, sebab hak mula tadi dia baca ra dengan mad asli dua harakat. Hak qawarira keduanya pun dia baca dengan mad asli dua harakat. Pasal dia anggap serupa. Dia anggap serupa. Jadi kita pun kena tahulah dia ada berbeza. Kalau ingat lagi, kita dah kongsi lah. Yang membezakan dalam bentuk tulisan itu sekalipun, cuba tengok bulat di atas alif itu. Untuk qawarira di hujung ayat ni, cuba tengok betul-betul bulat dia sifar. Bulat penuh. Nak tunjukkan perbezaan dia. Untuk qawarira yang kedua ni, kalau tengok, dia bujur macam bola rugby tu. Dia bujur sikit. Gitu. Itu menunjukkan fungsi alif tu berbeza. Berbeza.
Dan ada Quran lama langsung tak ada tanda-tanda ni. Kalau tak ada tanda ni lagi pula lah. Akan dibaca dengan mat asli lah yang ni sebab tak ada tanda bulat. Jadi tu yang saya nak kongsikan malam ni sekali lagi. Supaya bila orang baca dengan mat atau orang baca dengan pendek tang sini, kita lah kena habar. Baik, kita dah kongsi dah. Alif yang bertanda bulat ini namanya alif isbat. Alif isbat. Alif yang tanda bujur ni, tanda alifnya adalah alif ziyadah. Itu beza dia. Alif ziyadah ni hanya tambahan dalam bentuk ejaan je. Tak ada langsung fungsi dalam bacaan. Baca waqaf ke, baca wasal ke, alif ni tak ada fungsi sebab dia ziyadah, tambahan je. Tambahan dari segi tulisan saja. Tetapi alif isbat ini, dia bukan sebagai tambahan saja. Sebab tu dipanggil isbat. Alif isbat, kalau kita berhenti pada alif itu, maka hendaklah dibaca dengan mat. Itu maksud alif isbat. Tapi kalau kita tak berhenti, tak wakaf pada alif itu, dia dihazafkan. Tidak berfungsi dalam bacaan. Sebab tu tadi saya ajak bila baca sambung, kita baca dia, wa akwabin kanat qawarira qawa. Sebab kita sambung. Maka bila sambung, dia hazaf. Hazaf ni hapus bunyinya. Tapi kalau waqaf pada alif ini, maka dia isbat. Mesti dibunyikan dengan mat, iaitu 2 harakat. Sebab itu kita bila waqaf di sini, Tok Imam kalau kemungkinan pagi Jumaat, pagi tadi, bagi setengah tempat, mengamalkan as-sajadah dan al-insan. Semua waqaf. Dan memang waqaf dia, qawarira. Memang 2 harakat. Sebab dia isbat. Tapi yang ni bukan alif isbat. Yang ini adalah alif ziyadah. Yang ni, brother. Sorry, yang ni. Alif ziyadah. Alif ziyadah ni tak ada fungsi. Sambung ke, waqaf ke. Jadi bila kalau waqaf di sini, contoh. Kalau waqaf di sini, maka memang dengan man arid disukun lah. Qawarir. Kalau waqaf, jarang juga waqafnya. Tapi waqaf di sini tak boleh qawarir. Bermakna kita hilangkan alif ni. Sebab alif ni isbat. Kita waqaf di sini bermakna kita kena jadikan ia bacaan mat 2 harakat. Sebab itu dibaca dengan mat asli. Mat asli. Dan banyak kalimah yang melibatkan alif isbat yang kita dah kongsi. Kalimah Rasulah, Sabila, Lam Alif. Rasulah pun ejaknya Rosin Waw Lam Alif. Tapi alif tu ada bulat. Dan bulatnya adalah bulat sifar, bulat betul. Sebab dia adalah alif isbat. Ada orang baca Rasul bagi ayat itu. Sabil, sebenarnya kalau waqaf, Sabila. Tapi kalau bersambung, Sabilaman. Dia lain jadinya. La itu dia baca pendek. Jadi yang saya maksudkan tadi, bila kita baca ayat ini, kalaulah kita mengetahui, kita baca dia waqaf, maka qawarira yang kedua itu, jangan dibaca mat lah. Itu yang penting. Jadi kalau ada orang baca dalam tadarus besok bersama abang, bersama kak, dia baca beginilah, contohnya sajalah kan. Macam saya tunjuk tadilah. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Contoh. Tambah pula dia pakai Quranul Majid. Sebahagian Quranul Majid tak ada bulat, kedua-dua alif tu tak ada bulat. Dia baca ikut ejaan dia lah. Jadi kita lah kena habar qawarira yang kedua tu tak boleh panjang. Pasal apa pula tak boleh? Sama je dengan hak pertama dia kata. Yang tu yang kita kena habar. Sebab alif yang pertama tu alif isbat. Dia tanya pula isbat tu apa? Pening kita. Alif yang kedua tu alif ziyadah.
Ziyadah tu apa? Aduh, tak apalah, tunggu nanti tanya Ustaz Jama'i. Bukan mesti Ustaz Jama'i lah, tak kira lah. Tapi sekurang-kurangnya kita ambil maklum, kita nak habar tu. Alif ra yang pertama itu, alifnya berfungsi kalau waqaf. Kalau kita tak tahu nak sebut isbat. Sebab itu kena baca dah qawari ra, 2 harakat. Sebab bala waqaf, alif tu kena berfungsi sebagai mat. Tapi kalau sambung, memang tak berfungsi. Tapi bagi qawari ra yang kedua, kita kena habar. Alif itu tak berfungsi. Sama ada sambung ke, ataupun berhenti. Sebab dia berbeza alifnya. Dia bentuk alif juga. Tapi alif yang pertama itu, alif yang berfungsi ketika waqaf, tak berfungsi ketika wasal. Alif yang kedua tu, hanya alif tambahan saja. Dalam bentuk tulisan, tak ada fungsi wasal atau waqaf. Tapi kalau jawab alif yang pertama tu alif isbat, rasanya dia tak tanya dah. Baik, kalau ada yang kurang jelas, keliru, tak faham, sila tanya dulu. Baik, yang ketiga. Yang ketiga ni mudah sikit, tetapi oleh kerana juga ditanya, maka saya berkongsi jugalah. Sebab kebetulan dia bertanya tu, dia tunjuk dalam WhatsApp. Hak ni ditanya dalam bentuk WhatsApp. Gambar kalimah itu, gambar kalimah itu tak ada satu. Baik, kita tengok surah Ar-Rahman. Ayat 39. Muka surat 532. 532. Baik, dia tunjuk kat saya WhatsApp. Dia tunjuk ringkas je, dia tunjuk ujungnya je. Dia tunjuk macam tu je. Cuba abang-abang kalau nampaklah tengok kat papan ni. Dia tunjuk macam ni je. Dia kata macam mana nak baca. Sebab dia tahu jim alif lam tija mat asli. Dia tahu. Dia kata baca 2 harakat. Jadi macam mana nak bacanya? Maka kekeliruan itu timbul sebab dia baca 2 harakat lah. Dia baca 2 harakat lah sebab dia kata mat asli. Jim alif lam tija mat asli 2 harakat. 2 harakat. Kemudian dia juga tahu selepasnya nun bersatu, maka datanglah wajibul gunah, wajib dengung. Maka dia baca 2 harakat, kemudian diikuti dengan dengung. Walajan, dia baca begitu. Walajan. Jadi kalau kita pun tak kena hukum, kita pun mungkin rupa itu jugalah. Cuma dalam Quran yang ada depan abang-abang, diletakkan tanda panjang. Memang mengingatkan dia hukum bacaan panjang. Tapi tanda panjang tu bukan wajib ada. Sebab itu dia tunjuk kat saya yang ni. Lama bila saya terang kat dia, kena baca panjang. Oh, dia kata ni kira salah lah ni. Saya kata tak salah. Jangan kata ini salah. Kita yang tak belajar. Kalau kita pergi buat aduan, ya. Ayat bawah sekali. Bawah sekali belah kanan. Bawah sekali. Oh, ni muka surat lain ya. Silap muka surat. Muka surat apa tadi? 532. Ayat yang ke-39.
Baik, apalah salahnya keberkatan kuliah? Kita baca bersama-sama ayat 37, 38, 39, 40. 4 ayat. Bermula dengan faizan. Faizan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Rewah. Jadi kita tumpu kepada jan itu. Jadi kalau kita baca dalam tadarus besok pun, saya yakin abang-abang baca sendiri ke, bertadarus dengan orang ke, kita waqaf. Kita waqaf lawala jan itu hujung ayat. Maka bila waqaf datang dua hukum. Tidak ada man arid disukun. Yang tu penting. Dia tak ada man arid disukun walaupun dia ada man asli. Walaupun ada huruf yang dimatikan kerana waqaf, tetapi tidak ada man arid disukun kerana nunnya bersadu. Maka datanglah jim alif dan teja man asli bertemu huruf bersadu, mad lazim kalimi musaqqal. Maka panjangnya 6 harakat, tiada maaf. Macam waladdallina, dad alif dan teja man asli bertemu dengan lam yang bersadu. Samalah jim alif dan teja man asli bertemu nun yang bersadu. Maka pertamanya jaga ja itu 6 harakat. Kemudian oleh kerana selepas ja itu nun bersabdu, datanglah wajibul gunnah. Maka kena wajib dengung. Sebab itu kita kena tunjukkan dengung itu bila waqaf. Wala jan, kena tunjukkan tu. Tidak memadailah. Wala jan, tidak memadai, salah. Kerana sabdu atas nun itu wajib dipelihara. Kerana dia sabdu wajib. Wala jan. Jadi masa baca ramai-ramai ikut tadi, pada pendengaran saya lah, ada 2-3 orang yang tidak mendengungkannya. Jadi apa salah penutupnya? Kita baca satu ayat itu saja. Cuba jaga dengung yang terakhir itu. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ Dan kalimah walajan di hujung ayat ni ada beberapa tempat lagi dalam surah ini juga. Termasuklah, buka selai kata ayat ke-74. Sama juga. Walajan. Tak silap saya ada 3 atau 4 tempat
yang hujungnya kalimah yang sama. Ayat yang ke-74 sama juga. Bacaannya kekal lah. Ja itu mad lazim kalimi musaqal 6 harakat. Kemudian didengungkan kerana nunnya adalah bersabdu wajib. Sama juga ayat yang sebelah kanan 56. Ayat sebelah kanan, muka surat sebelah kanan 56, ayat 56 sama juga. Jadi besok ni kalaulah ada yang baca tak dengung, kita kena habarlah. Ataupun dia baca tak panjang jan, kita kena habarlah. Dia kena panjang sebab perintah dia, nama hukumnya mad lazim kalimi musaqal. Mad lazim ni 6 harakat. Tak boleh kurang. Kalau ikut qiraat kita lah, tak boleh kurang. Kena panjang ja. Lepas tu kena ikuti dengung sebab nunnya bersabdu. Baik, rasanya itu sajalah. Walaupun ada 1-2 lagi, insya-Allah pada waktu yang akan datang. Perkongsian pada malam ini sebagai ulang kaji, kerana kita kemungkinan, termasuk diri saya pun, akan cuba untuk dapatkan kelebihan bulan Ramadan. Salah satunya adalah bertadarus. Bertadarus. Kita bertadarus ni bukan mesti khatam satu. Kemudian bertadarus ni bukan mesti ramai. Tapi syarat dia sekurang-kurangnya 2. Sekurang-kurangnya 2 orang. A baca, B semak. Satu lagi B baca, A semak jika mampu. Ataupun kalau kita ni tak berapa pandai, kita baca, yang A tu pandai, dia semak je. Masih tadarus. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama dengan Jibril sepanjang Ramadan. Nabi baca, Jibril kebanyakannya semak lah. Itu dah sebab disunatkan tadarus. Dan kalau kita di rumah tak mampu nak khatam Quran atau nak baca ayat-ayat surah-surah yang tinggi, sebab mungkin isteri, kalau ada isteri kita tak berapa pandai, tadarus je ayat-ayat surah-surah yang kita baca biasa ni. Ayat lazim je. Malam ni ayat lazim dapat 4 surah, sambung malam besok. Habis dah sampai wadduha, patah balik, tetap dapat pahala sunat tadarus. Cuma kita tak dapatlah sebagaimana satu Quran, tak dapat nak khatam. Itu saja. Baik, itu sajalah untuk malam ni. Lepas ni cuti, masuk Ramadan. Ada apa-apa soalan? Hujan lah. Suruh balik lah tu. Baik. Kalau tak berjumpa sampai ini, saya ucap siap-siap selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan kalau tak jumpa dalam bulan Ramadan, saya ucap siap-siap juga selamat Hari Raya. Sebab ada orang dah tempah baju raya dah. Ramadan belum masuk, dah tempah dah. Jadi maknanya teringat raya dulu. Puasa belum lagi. Tak salah. Tapi sepatutnya persediaan untuk Ramadan itu lebih utama lah kan. Baik, mohon ampun maaf kalau ada apa-apa yang saya ucap malam ni menyentuh, menyinggung peribadi abang-abang dan akak-akak. Kita sudahi majlis dengan sama-sama membaca suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Semenjak kita kena, semenjak saya dijemput sampai hari ini lah, kalau abang-abang yang ikut sekejap okey suara saya, sekejap tak okey, sekejap okey, sekejap tak okey, haruslah sampai akhir hayat. Dan saya dibagi petua macam-macam. Yang terakhir baru 2 hari, lemon dia kata belah, masukkan garam, lepas tu kuih. Ni tengah terai. Tak mau juga, serah je lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.